Hukum hantaran kahwin dalam Islam macam mana lah? Sebab ada orang dengar ustaz lain khabar haram. Salah faham ke guana? Hukum hantaran tidak wajib dengan nas Quran dan hadis. Yang wajib dalam bab perkahwinan ialah nafkah, sadaqat atau nihlah. Bang. Ada pun hantaran itu adat. Bang, pihak lelaki dia ni orang Melayu. Adatnya bila perkahwinan dia akan bertanyakan berapakah hantarannya. Kata pihak perempuan hantarannya RM10,000. Pihak lelaki bersetuju, maka wajib dengan sebab berjanji. Wajibnya bayar mas kahwin dengan sebab nas Al-Quran. Wajibnya bayar RM10,000 dengan sebab perjanjian. Kalau kamu tidak mahu bayar hantaran, kamu buat begini pada pihak pengantin perempuan. Kita nikah nanti bayar mas kahwin saja, tidak ada hantaran. Setuju atau tidak? Pihak pengantin perempuan kata setuju. So, tak ada masalah. Mu yang bodoh, tak erti. Apa tak kata gitu? Faham? Kata gini, nanti nikah tak ada hantaran, semua dalam mas kahwin. Faham lagi? Pihak perempuan kata ya setuju. Tak ada masalah. Faham? Ni tak. Bila kata hantarannya RM10,000, mu setuju. Lepas tu tak berbayar. Mu sudah berjanji. Faham? Padahal dia bukan wajib pada asalnya. Dah mu janji, jadi wajib. Kita wajib tak beli hadiahkan anak kita? Dah kalau kita berjanji? Faham lagi? Wajib pasal mu berjanji. Mu dah berjanji, dah wajib. Tanya selalu, hantaran berapa? Hantaran RM10,000. Pasal apa? 3 kali SPN dapat 8E semua, merah semua. Faham lagi? Dia dapat je satu markah lukisan. Kau lain kosong belaka. Faham? Mana bijaknya awek ni. Okey, berapa mak dia kata? RM10,000. Begini makcik, kita dah buat hantaran. Saya akan jadikan RM10,000 ini mas kahwin. Senang. Lagi comel lo aku nikahkan akan dikau, wahai Mamak bin Dramang dengan Timur binti Yusuf, mas kahwinnya RM10,000 tunai. Jelas. Comel lo faham? Masuk dalam tu. Tak ada antara mas kahwin. Dah kalau ni letak mahal-mahal sangat, tak apa anak dia. Dia dah letak anak orang. Anak dia bela kau anak dia nak letak berapa pun. Faham? Mu kena apa dengan keluarga dia? Faham? Dah mahal, kat murah. Murah mana tak RM10,000 belaka ni pas kilogram. Atas pada kilogram murah. 3 jam naik bot daripada Kalagawi. Aku pergi dah kapur dia. Dia rambut kau panjang, kau naik tak kata. Wah, tu kau. 100 ya. Iya. Nampak? Kan mu tak ambuh pula. Tu murah tu. Tapi tak ada putih.